Halo, selamat pagi ya. Saya Datin Grace kat sini. Jadi hari ini memang sangat petua kita dapat jumpa seorang kawan ya berada di Kuantan Center ni, dan seorang kawan ni nama dia Diana, dan Diana tadi bercerita dengan saya bahawa dia ada masalah kanser payudara stage berapa? Sekarang ni stage 4. Stage 4. Jadi kami nak interview sikit lah pasal Diana, macam mana nak kena tahu pasal produk ni, dan sudah berapa lama Diana temui dengan produk ni? Saya kenal produk ni pada tahun 2017, 18 macam tu lah. Kak Roy datang kedai saya. Dia kenakan satu botol tu aloe vera. Saya cakap botol apa ni? Aloe vera kan. Tapi sebab menjaga hati dia, jadi saya ambil lah, jaga hati kawan, saya ambil. Tapi saya ambil sehari 2 hari tu saya tak minum lagi. Saya tengok je botol tu. Lepas tu saya rasa bazir juga kan, RM90. Dah kali saya cuba. Saya cuba masa tu saya dah sakit kanser, dan saya setahun saya tak period. Sebab saya kanser, saya menjalani kemo. Kemo saya tak period. Lepas tu saya minum aloe vera tu setengah botol, saya datang period yang banyak. Period tu. Period yang sangat banyak. Datang bulan yang banyak. Sedangkan saya masa tu setahun dah saya tak period. Saya minum tu tak sampai habis botol, setengah botol period saya datang. Dan masa tu pula doktor nak operate saya saya banyak kali operate. Doktor nak tebuk saya masa tu kat sini, dan masa tu Kak Arun nasihatkan, dia kata tak perlu, awak hanya perlu ambil produk aloe vera je. Doktor kata tak boleh, awak kena juga operate. Tapi saya percaya dengan aloe vera ni, saya tak operate yang last tu, tebuk dekat sini saya tak. Dan sekarang ni pun saya hanya ambil aloe vera saja. Berapa sukatan yang you ambil ni? Yang masa mula-mula tu saya memang tak kira sukatan. Saya minum botol je. Satu botol satu hari? Untuk permulaan yang mula-mula tu saya satu botol satu hari. Selama berapa lama? Selama dalam 1 bulan tu, satu botol satu hari. Lepas tu saya kurang lah. Lepas tu sekarang bulan sehari satu botol? Bukan lah, dalam 1 bulan tu satu botol lah saya minum. Okey, lepas pada tu lepas pada tu saya kurang lah, saya minum dalam setengah gelas. Sekarang ni setengah gelas. Lepas tu saya ambil Pomestin, lepas tu Arctic Sea dengan Bipollen, madu. Saya mayang tu lah setiap hari. Jadi Diana lepas konsum tu apa rasa kesihatan ada maju tak? Lepas tu ada rasa tak macam badan rasa macam mana lepas amal? Saya rasa sihat, saya boleh buat kerja. Dulu saya sakit, saya memang tak boleh bangun, saya sakit kan. Sekarang ni saya boleh buat kerja. Saya sihat, dan saya rasa saya beruntung lah dapat jumpa dengan Forever ni, yang mana saya pun boleh bercerita dengan kawan-kawan saya yang ada masalah yang sama. Macam tu. Tapi kalau kita lihat Diana kan, memang dia nampak sihat je. Dia tak rasa macam kita kata as a cancer patient kan. So that's why I harap lah ya Diana, teruskan dengan produk yang begitu bagus, yang boleh membantu dengan anda. Ini mungkin jodoh yang dikurniakan oleh Tuhan untuk temu dengan Forever Living. Jadi harap-harap produk ni memang, kalau you tanya saya, produk ni memang dah bantu ramai orang. Jadi haraplah akan membantu lagi untuk menjaga kesihatan Diana. Ya, terima kasih banyak Diana. Thank you. Terima kasih semua. Thank you.